Oh, patin ori Temeloh. Berminyak moncong juga, geng. Hmm. Kat mana? Cameron Highland. Tonton video ni sampai habis. Aku nak tunjuk kat mana. Assalamualaikum guys. Aku nak bagi tahu kat hangpa satu kedai. Aku tak tahu hangpa pernah main kat kedai ni ke tak. Kedai ni dekat Cameron Highland, tapi dia meniaga patin ori Temeloh. Jadi siapa-siapa yang mai ke Cameron Highland tak sempat pergi Temeloh ke, memang tak ada plan pergi Temeloh, tapi mai Cameron Highland nak merasa patin ori Temeloh, ni dia kedai dia. Jom kita tengok. Okey, hangpa boleh cari dekat Mr. G, hangpa tulis restoran Mak Tok Akis, MAKTOK, lepas tu Akis Recipe. Hangpa tengok patin tempoyak original di Bangau Temeloh. Lama. Jom kita tengok kat dalam. Parking banyak guys, boleh parking sepanjang ni, parking. Sini boleh parking. Lepas tu ini masuk ikut sini. Kita pergi jumpa Abang Bob, owner kedai ni. Okey, yang hak sedia ada pun ada ayam goreng, ikan sardin, apa banyak menu juga ni. Yang hak ada masak ayam masak kicap. Yang ni yang ready lah kenapa nak makan pagi kan. Telur apa semua ada. Sebab buka pagi, tengah hari dengan malam. Dan menu lain seperti, mari tengok menu sat. Hampa kena try tau. Kat sini hampa kena makan ni patin tempoyak ori Temeloh. Ini. So kami order yang ni lah buat rasa-rasa. Sebab kami dah makan breakfast tadi. So Abang Bob dia akan masak panas-panas. Okey, kita bersama dengan Abang Bob hari ni. Kita sampai Abang Bob. Kita nak rasa ikan patin Abang Bob. Buat bagi padu Abang Bob. InsyaAllah nanti orang akan mai kedai Abang Bob. Ramai insyaAllah. Terima kasih Abang Bob. Okey. Salah satu signature kat kedai Abang Bob ni cendol je nah. Kacau sikit tengok. Tengok dia pergi macam mana. Cendol guna dia apa kata? Santan apa tu? Seruk tengok je nah. Seruk tengok. Bel tu. Cendol. Cendol. Lemak elok. Wajib cuba. Okay guys, macam ni saya order satu set. Saya tak boleh makan banyak. Tadi kita dah breakfast, cuma kita singgah kat Abang Bob. Hampa tengok nasi ni dapat dengan salad, timun, sambal belacan. Kemudian Abang Bob bagi ada ayam goreng kunyit. Kemudian dalam ni masak tempoyak ni, patin tempoyak ni. Cudia bahagian ekor. Hampa tahu tak, semua ni tak lebih RM30, 20 lebih aja. Tapi kepala harga lain, ekor harga lain, badan harga lain lah. Tapi apa set yang makan ni kan, sekali dengan TO ni, apa tengok dalam RM30, tak sampai RM30. Padu geng. Jom kita try tengok. Guys, kalau hampa main kamera, hampa kena support Abang Bob. Sebab apa-apa dia meniaga ni dia abang. Harga orang macam orang kampung, harga orang Cameron Highland ni. Boleh makan. Saya makan kat kedai depan tu, nasi lemak RM20. Ya, tapi makan dekat sini dengan ikan patin, dengan ayam, dengan nasi macam ni, tak lebih RM30, tuan-tuan. Dapat TO Cameron. Apa kena main kedai ni? Support lah. Jom kita makan. Okey, baik. Jom kita rasa. Ya, buat sendiri. Subhanallah. Tempoyak kan. Ini betul-betul bawa resipi tu nenek. Orang Temeloh lah. Sebab tu nama kedai Mak Tok Akis. Resipi memang turun-temurun lah no. Orang rumah punya resipi ni. Keluarga dia lah. Dia lah. Tok dia no. Matuk dia. Mak Tok. Bawah sedapnya. Dia ikan patin punya pahang ni dia tak ada rasa rasa ni yang kita betul. makan kan. Macam ikan laut lah macam. Dia tak rasa hanya apa tak ada. Subhanallah sedap. Sedap kan? Bos. Tak tahu kata jadi datang ke Malaysia semalam je. Lama dah tak buka TikTok tu kan. Ya, tu datang masuk malam kan. Tengok kedai ni macam biasa-biasa tengok kan. Ini mesti kita kedai Kat mana kan? Rezeki kita nak jumpa. Ya, kena jumpa kan.